Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay guys, ketemu kita sekali lagi di hari Isnin, minggu terakhir di bulan Ramadan. Okay, so hari ni saya ada buat pemasangan parabolik menggunakan modem biasalah, Titanic, di kampung orang asli dekat Banting. Saya tak ingat kat mana, tapi kat area Banting lah. Okay, so nak ambil AP dulu. Lepas ambil AP sekejap, baru kita ke sana lah. Okay, cerita dia tak tahu dia pakai modem apa, saya tak pasti. Tapi kata internet slow. So kita pergi dulu ke lokasi tu dulu. Okay, jom, let's go. Okay guys, so kita pun dah hampir nak sampai ni. Okay, nampak cuaca pun kurang memihak kepada kita, tapi dah alang-alang nak sampai ni. Apa boleh buat, kita teruskan perjalanan dia lah kan, sampai nanti kan tengok apa yang boleh buat ni. So kita tengok dulu lokasi ni okey ke tak okey. Okay guys, so kita dah sampai dah. Cerita dia rumah makcik ni. Cik, saya masuk dekat dalam YouTube Boleh kan? Boleh. Tak ada nak malu lah. Okay, rumah makcik ni di perkampungan orang asli apa cik? Musuh tua ni, dia masalah dia signal lemah. So cuaca pun hujan ni daripada pagi tadi, tapi tak berapa lebat. So kami nak selesaikan seawal yang boleh. Jadi tempat nak pasang tu dekat sini lah. So nanti kan kita tengok berapa kelajuan yang dia boleh dapat rumah makcik ni. Nanti kan saya share dulu. Untuk tempat ni saya pun tak ada kepastian nak pakai telco apa. So kita cuba dia dulu, mana yang terbaik. Nanti baru kita suggest dekat makcik ni. Okay, jom. Okay guys, so AB yang setting ni, bagi AB setting KB nampak lunyai AB ni. AB dah setting dah antena ni. Okay, kawasan makcik ni 5G dia tak stable, B28 dia tak stable. So kita tukar kepada 4G yang lama. Okay, ini adalah band 4G yang lama lah. Okay, ni speed test yang kita buat. Saya cuba lagi, modem ada kat dalam. Okay, yang saya pakai U-Mobile. Tadi saya dah try tapi tak berapa. Saya kena test balik sebab dia pecahan baru. So saya nak kena test. So average kelajuan dia macam ni lah. Dia 40 ke atas dah okey sangat. Dia nak pergi ke 60, 70 tu dia macam ada something wrong. Sebab kawasan ni, makcik ni tempat dia, rumah dia dalam ladang kelapa sawit. Bukan ladang lah, dia kebun kelapa sawit. Dan juga kita masuk di terlampau dalam ni. Dan kawasan ni ada kilang. Saya tak tahu kilang tu sebelah mana. Yang Mega Steel tu je kan? Makcik ni orang lama. Jangan macam tu. Dia belakang tu Sungai Langat. Okay. Sungai Langat, lepas tu ada Ruji sana kan? Mungkin dia tu. Lepas tu makcik kata sebelah sana ada solar, ladang solar. Sebelah sana tu. Tapi antena kita tak ada sana. Okay, yang ni signal dia lah. Ni signal tempat makcik ni. Dia dapat connect B1 dan B3 aggregate dia. So okey lah, daripada tak dapat 3 band, kita dapat tangkap 2 band pun dah kira baik lah. So kita dah kemar-kemar. Lepas tu kita pasang CCTV rumah makcik ni. Sebab makcik ni memang nak pasang CCTV sebenarnya. Okay, jom. Okay, ni dalam rumah makcik Siah ni lah. Tengok tadi kejap naik 5G. So nak siang ni kita pakai wifi dia. Okay, saya nak register dulu untuk makcik ni. Lepas dah register kan, nanti kita tengok speed test balik. Okay, kita pakai U-Home 5G. Senang. Okay guys, so kita dah tukarkan rumah makcik Sia ni U-Home 5G. Okay, so nanti kita tengok berapa kelajuan dia menggunakan ni lah, U-Home kat sini. Dia line 0, kejap ada, kejap tak ada. So sekarang tengok
dekat 40 lebih Mbps lah. Sebab kat sini mak makcik Siah ni pasang CCTV, so kita dah boleh bagi internet yang stabil lah. Sebab saya kena carikan benda yang mudah untuk makcik Siah ni, sebab nanti akan datang tinggal nak bayar bil bulan-bulan je. Okay, selesai satu masalah. Okay, ni rumah signal rumah makcik Siah ni lah. Okay, 5G sini menghampakan, tapi ini adalah signal dekat rumah makcik Siah ni lah. Okay, alhamdulillah dapat juga signal stabil. Celcom Digi dapat, tapi dia tak berapa padu sangat dia berbanding dengan U-Mobile ni. So U-Mobile ni paling baik lah. Okay, kalau tidak dia daripada zero ni, internet ada tak ada zero ni, waktu macam ni boleh dapat dalam 20 lebih 30. Tapi kalau kata tadi paling tinggi boleh dapat dalam 60 Mbps. So upload dia memang power lah. So kat rumah makcik Siah ni, makcik Siah tolong pasang CCTV dia. Ada patutnya ada 4, tapi saya pasang 2 dia, pasal kabel dia tak berapa cukup sini dengan sana untuk keselamatan lah. Okay, so yang paling penting kat sini keselamatan dia. Selain daripada tu tak ada masalah. Okay, so kita tengok sekali lagi untuk kelajuan U-Mobile kat sini. Dia tak berapa okey sangat, tapi time hujan pun takkan terputus berbanding langsung tak boleh buat apa. So inilah kelajuan rumah makcik Siah menggunakan U-Mobile U-Home 5G. Terima kasih Datuk AB yang membantu banyak sangat hari ni. Apa belagak. Okay, kita pun dah siap pasang dah. Okay, antena ni tadi saya buat rendah sikit daripada yang sepatutnya, tapi signal tu tak okey. So saya dah extend tinggi sikit, alhamdulillah. Okay, kita dah buat yang paling terbaik untuk tempat ni. Untuk 5G jangan ambil sebab sentiasa terputus. So kita pergi kepada 4G sahaja. Okay guys, jom nak pulang Okay guys, so alhamdulillah selesai untuk lokasi makcik ni di kampung orang asli Dengkil. Untuk lokasi ni tak banyak benda saya boleh bantu, pasal lokasi ni nak masuk ke dalam terlampau jauh, lebih kurang dalam 2 km dengan rumah dia ke bawah bukit, dengan keliling sawit yang banyak terlampau tinggi-tinggi. Dia rumah bukan bawah bukit, rumah makcik tu dia menurun lah. So kita kat bawah. So yang paling penting ni makcik ni sebenarnya dia nak pasang untuk keselamatan saja CCTV. Sebab dalam ni memang takkan ada fiber pun, dah memang ke dalam. Okay, so untuk rumah makcik ni dia nak pentingkan internet yang ada saja. Tapi saya dapat lebih daripada baik lah, sebab dalam ni kau internet memang kosong bar. So daripada kosong bar boleh ada internet, memang okey sangat. Saya pun untuk rumah makcik ni saya memang bantu dia sampai dia faham, dan saya akan buat dia PNP sajalah. Okey. Okey. Makan lu. Tu. Yes tu, tu. Okey. Okey. Okay guys, alhamdulillah selesai dah untuk pemasangan dekat rumah makcik Siah tu. Okay, itu adalah pemasangan terakhir saya di bulan Ramadan ni. Okay, terima kasih semua kepada siapa yang nonton, dan juga terima kasih semua yang menggunakan servis saya sepanjang bulan Ramadan dan tahun-tahun 2025 ni. Okay, insyaAllah lepas raya ni kita ada banyak lagi tempat nak buat, tapi kita start raya dulu. Okay, jalan jauh Okay, kepada anda semua, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada Amir Hakim Channel. Okay, berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat sampai ke kampung halaman anda. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Selamat Hari Raya.